Salam sejahtera Malaysia, SPRM mengumumkan memang sah telah menerima laporan tentang penyelewengan seorang Menteri Kanan bernilai 1.1 bilion ringgit. Ini melibatkan bekas Menteri Kanan. Dan kebetulan ini berlaku di ketika ramai orang cuba untuk mahu tahu apa seterusnya perkembangan yang berlaku kepada laporan daripada Bloomberg tentang Sambaki yang dikatakan itu ada pegangan saham dan sebagainya. Walaupun sudah ada penjelasan, tetapi ya secara kebetulan ini pula keluar. SPRM terima laporan seleweng pelaburan 1.1 bilion melibatkan bekas Menteri Kanan. Adakah kita akan melihat seorang bekas Menteri Kanan lagi yang akan masuk penjara? Aduh, come on. Kebetulan ini pun berlaku ketika ketika Mahathir dalam keadaan yang kita pun tidak tahu sekarang di IJN dan sebagainya. Jadi ini semua drama-drama yang pasti mengejutkan Mahathir di IJN lah. Dan mesti Mahathir sekarang ni sedang senyum-senyum. Dia senyum-senyum di IJN kerana ini semua memang drama politik, drama macam-macam drama yang sudah mungkin pernah dilalui oleh Mahathir. Jadi laporan diterima daripada gabungan beberapa NGO petang tadi, antara lain mengenai keraguan proses rundingan dan kelulusan selain persepsi konsep konflik kepentingan melibatkan bekas menteri dan pegawai sebuah kementerian. Dan kebetulan juga sekarang ketika laporan ini keluar, tiba-tiba Rafizi pula di dalam satu kenyataan yang lain telah dikeluarkan kenyataan bahawa dia kata dia sedia untuk diserbu oleh SPRM. Dia diserbu oleh SPRM dan dia minta isteri dia untuk kemaskan rumah secara berseluruh juga. Jadi ini semua seolah-olah berkait lah. Berkait rapat. Tapi kita jangan buat apa-apa spekulasi sehingga diberikan penjelasan atau keputusan oleh SPRM. Apapun, sebelum saya teruskan, izinkan saya untuk berkongsi manfaat sesama kita. Bagi anda yang sedang berikhtiar kerana ada sakit penyakit 3 serangkai, kencing manis, buah pinggang, darah tinggi, kolesterol, gout, apa saja penyakit termasuk penyakit saraf, penyakit lelaki, penyakit perempuan, kanser, mata, hati, apa saja. Saya ingin kongsikan produk daripada 4Life Research, Transofactor. Produk ini adalah produk saintis yang boleh meningkatkan imun badan anda sehingga 437% kekuatan imun badan. Ini boleh membantu kita untuk melawan penyakit dan boleh sembuh dengan kekuatan imun badan. 4Life ada banyak produk, bukan ini satu saja. Ada banyak contoh-contoh produk dia. Contohnya ini produk nama dia Glucoach. Glucoach ini khas untuk yang kencing manis. Kemudian glutamin pun ada, kemudian untuk mata pun ada, macam-macam ada. Jadi dia boleh meningkatkan imun badan anda sehingga 437% kekuatan melawan penyakit. Ianya sangat terbukti dengan laporan daripada saintis membuktikan bahawa ia ialah miracle molecule. Ini bukan produk tepi jalan. Ini produk saintis sangat-sangat berkesan, sudah terbukti secara klinikal, sudah dikaji, terbaik dan juga telah diterima oleh doktor-doktor di seluruh dunia, telah masuk di dalam Physician Desk Reference. Dia adalah bukan dadah, tidak ada kesan sampingan. Kementerian Kesihatan Malaysia juga telah menerima Transofactor sebagai selamat dan boleh diambil oleh sesiapa sahaja. Paling bagus, dia bukan sahaja ada testimoni beribu-ribu, berpuluh-puluh ribu, malahan juga dia ada clinical abstract. Transofactor clinical abstract ini keputusan kajian saintis yang telah dilakukan di serata dunia. Bagi anda yang sangat memerlukan, sila dial nombor telefon tertera di atas. Dia akan berhubung dengan anda. Jangan telefon dia, sila WhatsApp dia. Kerana jika anda telefon, dia tidak sambut. Anda WhatsApp, dia akan jawab. Alright.
Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia mengesahkan menerima laporan berhubung dakwaan penyelewengan 1,1 bilion ini. Sumber memaklumkan laporan tersebut diterima daripada gabungan beberapa pertubuhan bukan kerajaan NGO pada petang tadi. Berdasarkan laporan tersebut, pengadu mengesaki bekas Menteri Kanan dan pegawai kementerian ketika itu terlibat dalam perkara berkenaan. Selain itu, dikatakan terdapat keraguan yang mengenai proses rundingan dan kelulusan yang didakwa tidak melibatkan sepenuhnya kementerian serta agensi berkaitan seperti Kementerian Kewangan dan Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri MITI menurut sumber. Selain itu, pengadu juga melaporkan beberapa isu yang dikatakan boleh menimbulkan persepsi konflik kepentingan. Timbalan Ketua Pesuruhjaya Operasi SPRM Ahmad Kusairi Yahya berkata, SPRM akan meneliti keseluruhan laporan yang diterima bagi menentukan sama ada wujud sebarang elemen rasuah, penyelewengan atau salah guna kuasa di bawah Akta SPRM 2009. Beliau berkata, tindakan susulan termasuklah meneliti dokumen dan bukti yang dikemukakan sebelum siasatan lanjut dijalankan seiring dengan komitmen terhadap integriti dan ketelusan dalam siasatan. Tinggalkan komen Anda, tapi saya sangat suka dengan yang berlaku dalam SPRM punya semangat untuk membentras rasuah sekarang. Itu pasti. Oke, yang selebihnya kita tunggu apa yang berlaku. Bye-bye.